Pastikan anda mengikuti prosedur yang betul sebelum mengganji pembantu rumah asing. Fasa 1. Permohonan. Majikan perlu menyediakan dokumen lengkap dan menghantar permohonan ke pejabat imigresen negeri mengikut alamat majikan. Terdapat dua cara permohonan. Pertama, melalui majikan sendiri, kecuali untuk pembantu rumah asing dari Indonesia dan Filipina. Kedua, melalui agensi pekerjaan swasta, berdaftar dengan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Fasa 2. Pengeluaran visa dan kemasukan. Jika permohonan diluluskan, majikan perlu membuat bayaran levy, visa, proses dan pas lawatan kerja sementara. Jabatan Imigresen Malaysia akan mengeluarkan visa dengan rujukan dalam 3 salinan. Untuk pejabat kedutaan negara asal pembantu rumah asing di Malaysia, pejabat perwakilan Malaysia di negara asal pembantu rumah asing, simpanan majikan sendiri dan 1 salinan tambahan untuk permohonan melalui agensi. Pembantu rumah asing kemudian perlu mendapatkan visa di pejabat perwakilan Malaysia di negara asal sebelum masuk ke Malaysia melalui pintu masuk yang dibenarkan. Fasa 3. Selepas ketibaan, majikan atau agensi wajib menjemput pembantu rumah asing di pintu masuk. Pegawai imigresen akan mengeluarkan pas khas sah selama 30 hari. Dalam tempoh ini, majikan perlu menguruskan pemeriksaan kesihatan pembantu rumah asing di klinik FOMEMA berdaftar. Fasa 4. Endorsement pas lawatan kerja sementara. Jika keputusan sihat, majikan perlu membawa laporan kesihatan dan pasport pembantu rumah asing ke pejabat imigresen untuk mendapatkan pas lawatan kerja sementara yang sah selama 12 bulan. Pembantu rumah asing hanya boleh bekerja dengan majikan dan alamat yang didaftarkan. Jika keputusan gagal, pembantu rumah asing tidak dibenarkan bekerja dan majikan perlu memohon memo periksa keluar serta menguruskan penghantaran pulang dalam tempoh 30 hari. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Jabatan Imigresen Malaysia.